Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, boleh dengar suara saya? Okey. Okey, hari ini kita sambung kelas penulisan artikel untuk kali kedua. Itu pertama dan ini kedua. Sambil-sambil tu kita minum sedikit kopi. Kan? Kalau kita tengok biasanya orang cakap siapa yang buat tesis dia akan mula minum kopi. Oh, tadi yang terputus Dia kejap-kejap terputus. Dia kena letak atas sikit. Siapa yang tak pernah minum kopi, bila buat tesis, cuba minum kopi. Dia akan menjadikan kamu aktif sedikit, menjana idea-idea. Tapi sebenarnya tak ada kaitan pun. Okay. Tak kuat lain. Okay. Lain telefon saya tak kuat lah. Sekarang boleh dengar kan? Tadi ada terputus-putus sikit. Saya sambil-sambil tu saya boleh dengar. Saya tengok juga update terkini berkaitan dengan sumut Frotella tu kan, yang pergi ke Gaza tu. Jadi kita sama-sama doakan keselamatan misi bantuan tu lah. Itu sebenarnya dia merupakan salah satu, kita panggil apa, misi global yang merentasi agama, merentasi bangsa dan sebagainya lah. Jadi mereka-mereka yang mempunyai kekuatan, semangat untuk membantu tu, itu memang kita sangat-sangat hargai. Dan kita sendiri pun mungkin ada dalam kalangan kamu pun mungkin ada semangat-semangat demikian, dan kita ada kekangan-kekangan tertentu. Tapi kita ada doa kita, senjata utama kita doa, dan kita sentiasa doakan keselamatan mereka, kelancaran mereka untuk memberi bantuan kepada satu wilayah yang mana telah disekat, dan dari segi medianya, dari segi hak asasi mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang perlu diperoleh oleh manusia normal. Jadi itu salah satu usaha lah untuk kita panggil apa, memecahkan sekatan-sekatan tersebut. Okey, itu perkara dunia yang kita, walaupun kita sebagai pelajar, kita sebagai penuntut di IPG, kita kena ambil tahu juga berkaitan dengan perkembangan semasa di dunia ni, sebab kita hidup di dunia ni kan. Okey, itu saya induksi. Kita terus kepada perbincangan kita hari ni. Okey, saya ambil contoh, ada pelajar yang dah hantar pada saya beberapa artikel. Jadi saya ambil satu contoh lah. Kita mula dengan metodologi kan. Metodologi, saya bagi satu contoh. Okey, boleh nampak Okey, ni contoh. Kita dah bermula semalam sampai objektif dan soalan kajian. Jadi kita terus kepada metodologi. Pertama, apabila menulis metodologi, ni pelajar saya ni, apabila kita menulis metodologi ni tak adalah sampai terlalu panjang sebenarnya. Bagus lah ni kalau tulis panjang macam ni, bagus. Tapi dia dah jadi macam tesis. Sebab kita kena ingat artikel ni dia bukan tesis, dia satu kajian, kita panggil apa, kajian dalam skala kecil. Dalam skala kecil, dan perkara utama yang kita nak lihat dalam sesuatu artikel tu, walaupun metodologi pun kita nak tengok literature, permasalahan kajian semua kita nak tengok, tapi perkara penting utama yang kita nak tengok adalah dapatan dan perbincangan dalam artikel tu sendiri. Dan kelaziman dia, sesuatu artikel tu yang paling panjang adalah pada bahagian dapatan dan perbincangan. Artikel ni dia terus gabung.
antara dapatan dan perbincangan. Dalam tesis kamu pisahkan benda ni, dapatan dan perbincangan pada tajuk yang lain. Tapi dalam artikel ni dia gabungkan. Jadi kalau ditanya apa yang perlu panjang, yang inilah dapatan dan perbincangan ni. Untuk metodologi ni biasanya kita tulis dalam 2 perenggan. 3 perenggan tu dah kira panjang lah, 2 perenggan saja. Kalau buat poin macam ni baguslah, tapi saya kira tak perlu buat sampai petition apa kita panggil, topik-topik kecil macam ni. Cukup buat 2 perenggan saja. Sebab dalam metodologi ni kita nak tahu, satu sebenarnya kita nak tahu kajian ni bentuk apa, kajian ni kaedah apa, tinjauan. Kemudian kita petik beberapa kita panggil apa, beberapa literature, 2 ke 3 ke, menurut Nur Farahani et al 2020, kajian tinjauan merujuk kepada, kita terangkan macam tu. Okey, boleh ambil 2-3 kita panggil apa, citation kat sini untuk kita masukkan. Kemudian dah lah kita hanya bagi tahu macam tu je. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif iaitu kajian tinjauan. Kemudian kita kukuhkan dengan citation literature. Okey, dah cukup. Tak perlu lagi kita huraikan panjang. Kita nak terangkan benda lain pula. Untuk persamplan ni kita terus masuk. Yang ni kita masuk terus populasi dalam kajian ini terdiri daripada 221. Kita tulis ayat yang mana straight to the point lah. Kita bagi tahu, tak perlu huraian yang berjela-jela. Kita terus je bagi tahu populasi siapa, dah cukup. Guna macam ni dia guna kaedah persamplan rawat strata. Okey, terus je masuk. Kemudian dipilih melalui size sampel oleh Krigi dan Morgan, jadual Krigi dan Morgan. Dah cukup. Tak perlu terlalu detail sebenarnya, tak perlu terlalu detail berkaitan dengan, ialah tak seperti tesis sebenarnya, tak sedetail tesis. Macam tu. Slide kabur tak nampak. Tak nampak semua ke? Tak nampak Ya, Encik, kabur. Kabur Yang lain kabur juga ke? Kabur, Cik. Oh, kabur Kabur maksudnya okey, kejap. Saya cuba sekali lagi. Tunjukkan sekali lagi. Oh, tak kuat internet. Sekejap saya pergi cari 5G sekejap. Cuba sekali lagi. Share Windows. Share. Okey, okey ke? Ke masih kabur? Tunggu dia buka semua dulu kan? Tunggu dia buka semua dulu. Tengok masih kabur ke? Okey, kabur lagi ke? Okey. Okey sikit dari tadi. Nampaklah sikit kan? Boleh baca ke? Ataupun mungkin kena Boleh, Encik. macam mana? Jelas? Boleh baca. Boleh baca. Okey dah kan? Okey. Okey, kita tengok reka bentuk tadi. Ni contoh dia. Saya ambil contoh seorang pelajar ni. Dah nampak kan? Nampak ke nama dia? Nampak. Okey lah, tak apalah. Dijadikan contoh kat sini. Okey Mimi. Ni Mimi punya. Jadikan contoh. Saya suka baca tulisan Mimi ni sebab dia tulisan teratur. Saya kira Mimi ada kemahiran menulis yang baik ni. Tulisan bagus, teratur, dia ada kesinambungan penulisan dia.
Cuma yang ni dia penulisan akademik, mungkin dia agak sukar sikit lah, sebab yalah, pertama kali untuk kamu tulis dalam bentuk tesis macam ni kan. Okay, metodologi kajian, saya ulang balik, kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif, iaitu kaedah tinjauan terus kepada citation. Apa pentingnya kaedah tinjauan tu sendiri. Okey, kemudian yang ini persamplan ni kamu masuk terus ke atas. Melalui kajian ini populasi, terus dia bagi tahu, sambung ayat dia. Populasi terdiri pada unit X, ambilan September 2021, bahasa Melayu, sekolah kebangsaan SK dan sekolah kebangsaan yang menuntut di sebuah sebut macam tu, di sebuah institut pendidikan guru Malaysia. Yang ni tak perlu. Okey, ada beberapa perkara yang kita letakkan etika, beberapa inilah. Saya kira yang ni tak perlu. Macam mana saya nak potong ni? Nanti Mimi ambil maklum benda ni. Okey. Okey. Serta pernah menjalani praktikum fasa 1 iaitu seramai. Okey. Yang ni pun sebenarnya tak perlu. Terus je. Kita straight to the point. Kita nak bagi tahu sebenarnya jumlah sampel tu berapa. Siapa jumlah sampel tu? Merupakan kita panggil apa, populasi terdiri daripada unit X. Ini pun dah teliti ni sebenarnya. Unit X ni pun orang tak tahu unit X apa sebenarnya. Ini pun tak tahu. Sebenarnya kita boleh terus je bagi tahu. Sebab bila kita cakap unit X ni dia macam, kalau orang baca pun dia macam, yalah kamu je tahu kan. Orang-orang luar tak tahu pun unit X tu apa. Kamu boleh bagi tahu melalui kajian ini populasi terdiri daripada pelajar meja bahasa Melayu, iaitu ni cakap macam mana meja bahasa Melayu, iaitu yang ni sekolah kebangsaan SK dan sekolah jenis kebangsaan SK. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil tagging kan. Ni panggil apa ni? Cuba Mimi fikirkan. Okey. Meja bahasa Melayu ni option lah, ataupun meja, kita panggil meja lah, meja bahasa Melayu yang akan ditempatkan di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan yang menuntut di Institut Pendidikan Guru Kampus, Institut Pendidikan Guru saja, iaitu seramai 231. Guru pelatih tak payahlah kan. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, sekarang kita tulis artikel ni, kita nak ringkas, kita nak compactkan ayat. Tapi kita tak nak terlepas perkara-perkara yang penting. Daripada jumlah keseluruhan, pengkaji telah memilih, ini tak payahlah. Sampel, terus bagi tahu, sampel terdiri daripada 144 orang guru, ataupun 144 pelajar dijadikan sampel kajian dan dipilih melalui teknik persampelan rawat strata. Fokus terus macam tu. Dalam kajian ini, kaedah persampelan rawat strata dilaksanakan dengan menjadikan setiap unit sebagai jenis pembahagian. Setiap unit, iaitu unit X1 hingga X, kita panggil apa, unit, kita panggil kelas lah, ubah jadi kelas ini. Kita fikirkan artikel kita ni dibaca oleh orang luar, bukannya dalam IPG saja. IPG je yang tahu unit ni. Kita gunakan bahasa yang lebih kita panggil apa, lebih umum, menjadikan setiap kelas, iaitu terdiri pada kelas X1 sehingga X11 sebagai pembahagian strata. Setiap kelas diwakili oleh 12 hingga 13 orang guru pelatih yang dipilih secara rawat untuk memastikan tak perlu untuk memastikan ini adil semua ni, tak perlu. Okey. Cuma sini untuk kukuhkan kita masuk sedikit, sebab kamu ada bagi tahu rawat strata ni. Boleh cite siapa-siapa yang guna rawat strata untuk kukuhkanlah berkaitan dengan metodologi kamu ni. Kemudian jumlah sampel kajian tersebut dipilih berpandukan jadual penentuan saiz sampel kerja Morgan. Okey, boleh. Ni antara perkara yang ni ada rakaman juga kencik. Ada. Ni ada rakaman. Sebab ada kelas X9, tak silap saya dia ada kelas kan.
Jadi kamu boleh rujuk baliklah ke rakaman ni. Kita guna pembelajaran yang lebih moden sekarang. Sebab minggu depan pun saya kira ada RPP, jadi kelas kita agak tergantung kat situ. Tapi dalam masa sama kamu boleh rujuk, kamu boleh WhatsApp je apa-apa masalah. Jadi kelas kita ni lebih fleksibel. Kelas kita bukan dalam kelas saja sebenarnya, di dalam talian dan macam ni lah, dalam mic macam ni. Okey, kita terus kepada instrumen. Instrumen pun tak perlu terangkan panjang lebar sangat. Masuk je dalam perenggan ni. Ini boleh gabung, perenggan persamplean ni gabung kat atas ni. Kemudian ni pun boleh gabung juga. Kita nak cerita tentang instrumen. Contoh borang soal selidik merupakan instrumen utama. Kajian ini digunakan untuk mengumpulkan data. Tak perlu bagi tahu. Instrumen bagi tahu je. Saya baca dulu. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai tahap ni semua. Tak perlu ni. Ni pun kita dah cerita dalam objektif kita, iaitu kita nak tahu tentang kefahaman, tahap keberkesanan, cabaran. Kita dah bagi tahu dah. Jadi bila orang baca dia tahulah mesti buat instrumen berkaitan benda ni. Okey, cuma yang ni saya kira mungkin boleh ambil yang ni. Macam mana nak delete balik Pandang-pandang boleh nak kembalikan semula tak dapat. Borang soal selidik merupakan instrumen utama kajian yang digunakan untuk mengumpul. Okey, bolehlah ambil untuk ayat permulaan dia. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam soal selidik ni telah dipilih. Okey, boleh side yang ni boleh. Kemudian cerita sikit tentang bahagian A, bahagian B. Skala Likert. Okey, boleh ambil. Cuma terlalu detail lagi sebenarnya. Tak adalah terlalu detail sangat sebenarnya. Kita kena terangkan benda ni. Soalan ini dibahagikan pada 4 bahagian, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, tahap kefahaman, pendidikan didik ibu, bahagian C dan bahagian B, C ni mengandungi 10 item. Okey, saya kira yang ni tak perlulah. Kita fikirkan bagaimana nak ringkaskan. Ketiga-tiga bahagian tersebut memerlukan responden untuk memilih jawapan berdasarkan skala Likert skor 5 mata. Okey, ini boleh masukkan. Tapi saya tak pernah lagi jumpa. Mungkinlah. Okey, boleh masukkan yang ni. Ringkaslah. Yang ni dah satu perenggan. Okey, masukkan yang ni. Kemudian yang ni perenggan kedua. Proses kesahan dijalankan bagi menguji sejauh mana instrumen soal selidik dibina dan mampu mengukur isu yang hendak diukur. Okey, titik sini. Tak perlu bagi tahu benda ni. Terus side yang ni tak perlu. Terus side je yang ni, menurut ni kesahan amat penting. Proses kesahan muka. Proses kesahan muka dan kesahan kandungan dilaksanakan melalui semakan oleh dua pensyarah akademik di Jabatan Pengajian Melayu. Hal ini demikian kerana proses kesahan memerlukan pakar. Yang ni sebenarnya bila hal ini demikian, kamu kena cite dah. Ataupun terus je padam macam tu. Proses kesahan muka dan kesahan kandungan dilaksanakan melalui semakan dua orang pakar, iaitu pensyarah akademik. Macam tu. Dua orang pakar iaitu pensyarah akademik. Okey. Yang ni potong je. Oleh itu rujukan daripada pensyarah tu ayat huraian. Kita tak nak ayat huraian yang macam karangan biasa tu. Ini tak perlu. Tapi baguslah Mimi tulis macam ni. Nampak huraian tu jelas. Dalam tesis kita boleh tulis macam tu. Tapi dalam artikel ni kita nak ringkaskan. Tapi walaupun ringkas, kita tahu dia ada kesahan dia. Kesahan dia dah buat dua orang. Lepas tu kebolehpercayaan pula. Kebolehpercayaan dilaksanakan untuk menguji ketekalan item dalam menghasilkan. Okey, yang panjang juga ni. Kebolehpercayaan dilaksanakan untuk menguji ketekalan item soal selidik dalam menghasilkan keputusan yang konsisten. Tak perlu. Konsisten dah. Menurut ini proses pengujian ketekalan dalaman dan pengujian kestabilan instrumen digunakan untuk menyemak. Okey. Guna nilai kerombak alfa telah digunakan untuk prestasi. Saya baca cepat sikit kan. Sehubungan dengan itu, kajian rintis telah dilaksanakan terhadap 30. Okey. Iaitu yang ni ubah sikit, iaitu guru pelatih unit. Nanti kita bincang balik antara unit ke kelas. Kabur ke? Kabur pula. Okey. Saya cuba buat macam ni lah kalau kabur. Mungkin sebab saya share ni kot. Saya kena share full screen. Full screen okey sikit rasanya.
Macam ni okey ke? Macam ni okey? Boleh respon tak? Yang tadi ni macam ni. Cuba komen kat sebelah tu, saya nak tengok. Yelah ke macam ni? Kabur? Oh, kabur. Ni kena sabotaj dengan Israel kot. Kabur. Maksudnya bukan masalah saya share ni lah, masalah internet saja ni rasanya. Saya stop dulu. Saya cuba pergi saya cuba alihkan paparan ni ke. Sekejap, saya alih telefon saya sekejap. Okay, saya dah letak atas almari dah ni. Ni saja. Masih kabur ke? Masih kabur? Saya cuba ni balik. Dah okey. Jelas. Okey. Kena letak atas almari juga. Okey, kita tengok yang ni. Dia dah bagi tahu bagi menguji kebolehan instrumen pekali combat alpha telah digunakan untuk mengilustrasikan sehubungan itu kajian telah dilaksanakan. Sehubungan itu tak payahlah terus ya, kajian rintis telah dilaksanakan terhadap 30 orang responden yang mempunyai ciri-ciri sama seperti populasi. Okey. Dapatan kajian rintis melalui perisian SPSM mendapati nilai kepercayaan ini menurut ini justru nilai tersebut tinggi dan dilaksanakan dalam kajian sebenar. Okey, boleh. Tapi macam panjang lagi ni sebenarnya. Kepercayaan dilaksanakan untuk menguji, menurut ni kita terima. Kemudian kita bagi tahu instrumen pekali combat alpha digunakan bagi menguji kepercayaan pekali combat alpha telah digunakan. Ni tak payah. Kajian itu dilaksanakan terhadap 30 orang responden. Tak payah. Ni orang akan petik ni nanti ni. Orang akan petik kamu, orang akan cite kamu ni, kamu guna 30 orang responden. Dapatan kajian itu melalui mendapati tak perlu bagi tahu. Dapatan kajian rintis mendapati nilai kepercayaan item, nilai kepercayaan yang diperoleh adalah 0.90. Menurut ni instrumen kajian yang memperoleh nilai ni mempunyai nilai kesahan yang baik. Okey, terus je, straight to the point, yang baik. Kemudian nilai tersebut menunjukkan bahawa instrumen macam tu. Baru dia straight to the point. Kita bagi tahu. Kiranya kajian rintis tu kena tak payah terangkan ke? Kajian rintis. Sebab nilai yang saya berikan tu untuk kajian rintis. Betul. Ni kamu terangkan kajian rintis telah dilaksanakan terhadap 30 orang responden. Tu je kamu bagi tahu. Maksudnya responden sajalah, tak payah spesifikkan ni. Tak payah spesifik yang mempunyai ciri. Tu semua orang dah tahu, dah berkaitan dengan kajian rintis tu. Okey, baik. Orang akan nak tahu sebenarnya jumlah kajian rintis kamu berapa. Yang tu. Dan kamu guna nilai perkali apa. Okey. Dan kamu dapat nilai ni. Orang akan ikut ni nilai kamu ni 0.8. Dia akan cite nanti cakap tu Syamimi guna 0.8. Menurut ni macam ni kamu cakap yang diperoleh oleh 0. Menurut Fanny Farhana, instrumen kajian yang memperoleh nilai 0.8 mempunyai ini, kamu dah cite. Yang kamu sekarang dapat 0.9 kan. Tu kira nilai diterima lah. Okey. Jadi ni dah jadi satu perenggan. Boleh masukkan lagi sedikit maklumat pengumpulan data. Yang ni bagi tahu je borang soal sidik disediakan dalam bentuk Google Form dan diedarkan melalui WhatsApp. Tak perlu. Yang lain ni tak perlu.
kamu cakap ada pengkaji telah memperoleh data daripada 144 responden tambahan pula. Pengembalian semula data adalah terjamin kerana okey, bagus, penulisan tu bagus, tapi orang nak tahu kamu sebar macam mana je. Kamu buat dalam bentuk Google Form dan kamu sebar melalui perisian aplikasi WhatsApp. Nanti orang akan betik kamu. Orang akan cakap, oh ni Syamimi buat Google Form dan dia melalui WhatsApp je. Uraian lain tu tak perlu dah. Okey, yang ni masukkan dalam ni. Masukkan jadi dalam satu perenggan yang atas ni tadi. Kemudian analisis, kita bagi tahu terus. Data analisis menggunakan SPSS versi bila? Kalau versi terkini, kalau waktu tu dah tahun 2027. Versi terkini, terkini juga waktu tu kan, sentiasa terkini. Dia merujuk balik spesifikkan versi berapa. Data didapatkan melalui nilai kekerapan min, sisi hampir awal dan sebagainya. Okey. Selain itu analisis inferensi, okey, ni betul-betul. Okey, ni boleh masukkan sekali dengan atas ni. Dia akan jadi satu perenggan kat atas ni, kemudian perenggan lagi yang ni. Satu yang ni dengan yang ni lah. Jadikan satu perenggan lagi. Yang ni boleh ringkaskan lagi sebenarnya. Okey, kita bagi tahu versi terkini, guna min, guna inferensi, korelasi, eksperimen. Okey, kena ringkaskan lagi ni, yang ni Mimi. Jadikan dia satu perenggan kat atas ni. Dua perenggan cukup untuk metodologi. Sebab kita nak bincang panjang kat sini. Dapatan dan perbincangan. Yang ni kita nak bincang panjang. Dapatan dan perbincangan. Yang ni saya tengok untuk dapatan dan perbincangan berkaitan dengan profil latar belakang responden ni, saya tengok tak perlu masukkan ni, yang ni. Tapi yang lain cuba tengok kepada SV masing-masing. Mungkin ada SV dia suruh masukkan, tapi saya tengok tak perlu masukkan. Sebab kita nak tengok dapatan dia. Apa dapatan dia? Yang ini yang kita kena panjangkan sikit. Sebab kamu gabungkan penulisan dapatan kajian kamu dengan penulisan perbincangan kamu. Bukannya kita boleh copy paste straight macam tu je. Untuk artikel ni, bahagian ni yang kita tak boleh sangat nak copy paste. Yang bahagian atas ni kita copy paste, kita cuba ringkaskan. Tapi bahagian ni kita nak sekalikan penulisan dapatan dengan penulisan perbincangan yang kita dah buat tu. Jadi sini kalau saya tengok yang Syamimi buat ni, saya tengok kamu boleh cerita ni, kamu dah cerita dah, cuma saya lihat agak ringkas lagi lah sebenarnya. Sebenarnya kita nak panjang kat sini kan. Kamu boleh ceritakan dulu tentang dapatan kamu. Okey, contohlah ayat dia kan. Untuk memperoleh nilai min dan nilai min pula. Macam mana saya nak mulakan penulisan? Dalam kajian ini, analisis nilai min bagi setiap pemboleh ubah. Cerita tentang analisis nilai min dulu. Maksudnya kamu mulakan, walaupun tajuk dia analisis korelasi kan, tapi untuk kamu laksanakan benda ni, yang ni sebenarnya kamu terus je dapatan. Tak perlu topik panggil apa, topik khusus macam ni. Terus je dapatan kamu. Dalam kajian ini analisis nilai min bagi setiap pemboleh ubah dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis berkaitan dengan hubungan terhadap pemboleh ubah itu dilaksanakan. Kemudian kamu cerita dulu nilai min ni. Nilai min tentang tahap kefahaman, nilai min tentang tahap keberkesanan pelaksanaan dia. Sebab daripada nilai min ni, bila kamu ukur, kamu buat nilai korelasi tu, kamu kena jelaskan balik daripada huraian kamu. Nilai min contohnya kefahaman tinggi, kemudian nilai min pelaksanaan dia juga tinggi. Kemudian setelah dua-dua tu kamu dapat nilai tu, kamu pun buat pula ni kajian hubungan ni, kamu dapat juga hubungan yang
kita panggil apa, significant. Situlah kamu mainkan huraian kamu. Huraian ni significant, ni menunjukkan terdapatnya, kita panggil apa, keselarasan. Nilai min yang tinggi telah menunjukkan kita panggil apa, telah menunjukkan hubungan yang penting. Nilai min yang tinggi, kalau kita lihat kepada analisis, nilai min yang tinggi ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan nilai min tahap kefahaman tadi yang tinggi tu mempunyai hubungan dengan nilai min tahap pelaksanaan pendidikan didik hibur tu sendiri. Tapi untuk kita dapatkan huraian tu, kita kena cerita dululah nilai min tahap kefahaman kita dapat berapa. Boleh masukkan jadual nilai min tahap kefahaman tu. Cuma kamu kena mentionkan kat sini dalam kajian ini, analisis nilai min bagi setiap pemboleh ubah dilaksanakan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Step dia. Step untuk dapat objektif kajian kamu tu, korelasi tu, step dia pertama kamu ambil dulu nilai min. Nilai min tahap kefahaman, kamu masukkan jadual, uraikan, kemudian nilai min tahap pelaksanaan, masuk jadual, ringkaslah, jangan terlalu panjang sangat. Tapi dalam masa sama kamu kena terus sidekan benda tu. Sebab yang ini kita cerita dia dapatan terus dengan perbincangan. Dia tak ada pecahan dah situ. Saya rasa dalam bab perbincangan tu kamu dah masukkan benda ni. Boleh copy paste itu, kemudian kamu olah beberapa ayat supaya dia ada kesinambungan yang menunjukkan nilai min yang kamu kaji ni adalah sebenarnya untuk kita huraikan balik bersama dengan penerangan berkaitan dengan korelasi ni. Ni kamu dah cerita tentang korelasi, kemudian kamu ada huraian ni, bolehlah kekalkan, cuma masukkan sedikit berkaitan dengan nilai min tadi, nilai min tahap kefahaman dan sebagainya. Okey, yang ni tak apa, panjang tak apa yang ni. Tak ada masalah, panjang memang orang nak baca yang ni je. Artikel ni memang orang akan baca benda ni. Orang akan dapat pembaca-pembaca, kemudian dia akan dapat info berkaitan dengan kita panggil apa, topik dapatan dengan perbincangan ni. Kemudian kesimpulan dengan cadangan ni panjang sangat ni, boleh ringkaskan sikit lagi. Okey. Tapi sebab dia ada kesimpulan, cadangan dan implikasi kan, boleh buat dua perenggan di sini. Saya nampak perenggan ni panjang sangat. Dia perenggan, kita panggil apa, perenggan yang baik sebenarnya untuk satu ketai F4 ni, dia ada dua perenggan. Ni satu ketai F4, satu perenggan, dia jadi panjang lah. Okay, boleh jadikan dua sini. Lepas tu dah selesai penulisan kamu, nampak macam senang sebab Mimi dah tulis ni, senang lah. Sebenarnya nak tulis ni pun susah juga. Cuma sini je saya tengok perkara penting yang kamu kena fokuskan dalam penulisan kamu pada bahagian dapatan ni. Yang ni tak perlu, terus saja dapatan dan perbincangan, terus je masuk yang ni. Masuk ni, yang ni boleh masukkan lagi ayat kamu. Cuma mulakan dengan analisis nilai min, masuk graf semua, masuk jadual, kemudian barulah terangkan benda ni. Yang ni saya kira tak perlulah, tapi yang lain boleh rujuk kepada SB masing-masing. Mungkin ada SB yang dia rasa penting benda ni. Bagi saya, ialah pandangan saya lihat kita nak tengok dapatan lah, dapatan kepada objektif kita tu sendiri. Okey, seterusnya perkara yang kritikal, yang sangat penting dalam artikel ni, tesis ke, benda ni sangat penting ni. Kamu semak balik penulisan kamu, kamu semak contoh lah kan. Sini kamu tulis Abdul Rashid Jamian kan. Kenapa tak boleh ni? Okey, yang ni saya akan buat macam ni je. Abdul Rashid Jamian, saya akan buat macam ni. Kita cari, okey, ada Abdul Rashid Jamian, ni ada, okey lah. Yang ni memang kena fokuskan, kena pastikan wujud apa yang kamu tulis kat sini, wujud pada bahagian atas. Ni Fakri Abdul Khalil ni dia dah tak wujud lah. Nanti Syamimi semak balik, ada tak kadang-kadang kita tertulis Abdul Khalil saja, kita ambil Khalil saja, tapi kalau Khalil saja pun dia akan wujud. Tapi yang ni tak wujud ni. Feni ada tadi, nama Feni. Syaubari ada tak? Syaubari ada.
Yang Fakri tu cuba Encik tulis nama Fakri saja. Fakri. Ah, Fakri ada. Okey. Fakri dan Isya. Fakri dan Isya Awang. Fakri dan Isya Awang. Okey, bolehlah. Tapi sebenarnya sebab nama Melayu kita ambil nama depan. Biasanya kita terjumpa juga nama-nama yang dipetik daripada belakang, Abdul Khalil kan. Tapi nama Melayu kita ambil nama depan lah, Fakri. Tapi ada perbincangan juga. Biasanya macam penulis yang datang hari tu kat IPG, dia bagi tahu dia lebih suka kepada nama belakang. Muhammad Isya Awang. Sepatutnya Muhammad Isya, bukannya Isya Awang. Okey, yang ni rasanya Syamimi dah semak semua ni kan. Rujuk balik. Okey, dan pastikan susunan dia macam ni lah. Susunan dia dia ada sempang macam ni. Ni kamu guna apa ni, Syamimi? Mendeley ke ataupun manual? Saya guna manual je. Oh, manual. Baguslah, letih juga nak guna manual ni. Satu lagi, sebenarnya saya tengok kamu, okeylah, dia kena ada tahun sini, ada muka surat ni. Kalau kita tengok kan, ni format untuk rujukan. Format rujukan nama penuh semua, ada tahun. Kemudian ni tajuk artikel. Kemudian ni tajuk jurnal dia. Tajuk jurnal dia yang di italic kan. Ni sama-sama semak nanti. Nama jurnal lah, nama jurnal. Kalau jurnal di IPG, jurnal penyelidikan dedikasi kan, dia kena italic kan. Kemudian ni nama siri, kemudian vol. Kemudian yang ini adalah muka surat ke berapa. Ini antara benda penting yang kena ada. Tajuk penulisan kamu, yang ni tajuk penulisan, tajuk jurnal, vol bila, dan ini siri dia, ataupun yang ni vol ataupun ni siri dia, ada macam ni lah nombor dia. Kemudian yang ini muka surat. Cuma satu lagi, kalau saya kira perlu ada lah sebenarnya, nombor DOI kat belakang ni. Jurnal-jurnal yang terkini memang dah ada dah nombor DOI tu. Dia panggil Digital Object Identifier, tak silap saya. Identifier ke apa dah, NDT lah sebenarnya. Dia bila kita klik je DOI tu, dia terus kepada pencarian kepada artikel tersebut. Itu salah satu sistem penulisan akademik lah. Biasanya dia akan ada DOI tu. DOI. Yang ni kenapa tak ada ni? Ni orang akan argue ni. Educatum, Journal of Social Science, kemudian dia terus 2. Mana dalam kurungan dia? Kan memang tak ada. Mungkin dia tak ada siri lah sini. Tapi kalau ada DOI tu, kita dapat semak terus. Yang ni Farhana ni, okey. Ni pun sama juga, tak ada. Journal. Okey. Yang ini Sains Humanika, okey. Ni artikel, ni pun artikel International Journal Aquatic Science. Biasanya kita akan tengok benda ni lah, jurnal-jurnal Educatum ni, jurnal UPSI ni, Educatum ni, jurnal luar negara, Educatum, jurnal UPSI. Okey. Jurnal dunia pendidikan, pun saya biasa tengok juga, jurnal dunia pendidikan. Malaysia Journal of Social Science Humanities, MJSSH. Ni pun jurnal kat Tanjung Malim juga ni, bukan jurnal UPSI tapi jurnal Tanjung Malim, biasa jumpa juga. Asian Paper Journal, okey. LSP Journal, International Journal, okey, ada 2 ni. Ni Asian, okey. Malaysia Journal of Social Science, okey. Yang ni untuk masuk dalam jurnal ni mahal ni sebenarnya ni, 800 untuk orang baca. Asian Paper Journal, okey. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Jurnal Pendidikan Teknologi, JPPTM, okey. Okey. Banyak jurnal ni lah, okey. Syamimi okey lah yang ni. Cuma kalau cuba tengok ada DOI tak. Kalau ada DOI lagi cantik yang ni. Ini dah semak semua, nanti baiki yang ni lah. Baiki semua berkaitan dengan penulisan.
Okey, saya tengok dulu. Bahagian dapatan dan perbincangan kajian ni hanya cerita yang objektif 3 je ke Encik? Okey, dapatan kajian tu kita cerita objektif 3 tapi kita kaitkan bagaimana kita dapat objektif 3 tu. Kita sebenarnya perlukan juga penerangan berkaitan dengan objektif 1, objektif 2. Supaya kita nampak objektif 1 ni dia tidak berdiri sendiri. Bukannya kita buat saja-saja objektif 1, bukannya kita buat saja-saja objektif 2. Kita sebenarnya untuk dapatkan objektif 3 tu dia ada kesinambungan dengan objektif 1, objektif 2. Tapi kita tak adalah kita perincikan objektif 1 kita hurai sepenuhnya. Kita ambil satu perenggan objektif 1 cerita. Dalam penulisan kamu sini ni macam inilah kamu boleh bermula dalam kajian ini. Analisis nilai min bagi setiap pemboleh ubah dilaksanakan bagi membolehkan kita panggil apa, nilai korelasi diperoleh pada dapatan kajian ini. Kemudian kamu ceritakan nilai min bagi tahap kefahaman berapa. Kemudian masukkan beberapa huraian kamu, masukkan citation macam yang kamu buat dalam bab 5. Seterusnya lepas habis kamu huraikan tu ada kesinambungan ayat dia. Seterusnya analisis terhadap nilai min tahap pelaksanaan pendekatan didik ibu dilaksanakan cerita. Kemudian selepas kamu cerita benda tu, kamu masukkan untuk huraikan benda ni. Setelah kedua-dua nilai min telah diperoleh, analisis terhadap hubungan korelasi antara tahap kefahaman guru dengan tahap keberkesanan pendidikan didik ibu dalam PDP dilaksanakan. Kamu pun cerita ada kaitkan dengan nilai min kat atas tu, baru ada kaitan sebenarnya. Sebab sini pun kamu akan cerita juga sebenarnya korelasi. Kenapa pertama kamu bagi tahu hubungan tu penting kan, hubungan penting. Kemudian kamu masukkan huraian berdasarkan nilai min yang diperoleh tahap yang tinggi pada nilai min aspek kefahaman sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat penting dengan tahap kefahaman. Ataupun kamu bermula dengan tahap kefahaman, nilai min yang menunjukkan tahap kefahaman tahap pelaksanaan yang tinggi. Nilai min yang menunjukkan tahap kefahaman yang tinggi, tahap pelaksanaan yang tinggi pada pelaksanaan didik hibur mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan tahap kefahaman yang diperoleh. Sebab kita mengkaji hubungan signifikan tu. Situ kamu dapat huraikan lah. Okey. Ada pertanyaan lagi tak? Mimi okey? Okey, Cik. Okey. Sebenarnya yang kamu tulis ni dah betul dah, cuma dia dah jadi macam tesis pula lah. Kita kena banyakkan benda ni. Untuk metodologi tadi, nanti saya kongsikan balik pada kamu yang saya dah komen ni. Potong. Kita sekarang kita nak potong je banyak. Kita nak compile kan metodologi tu. Okey, ini dah okey. Kemudian tadilah citation, berkaitan dengan citation. Citation kena alert sikit benda tu. Okey, ada pertanyaan? Sama juga dengan kajian-kajian lain. Kajian-kajian lain dalam bentuk macam ni lah. Kamu tulis metodologi tu tak perlulah sampai terlalu panjang. Jangan tulis macam kamu tulis dalam tesis tu. Kamu terus bagi tahu apa yang kamu guna kan. Tak perlu huraian yang panjang sangat. Yang buat kajian tindakan ke, yang buat kajian kes ke, yang buat kajian tinjauan ke, metodologi tu mungkin ambil dalam 2 perenggan. Kalau 3 perenggan tu pun dah panjang lah. Okay, 2 perenggan. Kemudian bahagian dapatan tu yang kamu betul-betul kamu jelaskan kat situ. Okay, saya buka untuk pertanyaan. Sebenarnya tu je untuk kelas kita pagi ni. Ataupun mungkin kita tengok satu lagi kan. Kita tengok seorang lagi. Yang ni saya kongsikan dulu. Saya save dulu yang ni. Saya terus kongsikan pada Mimi. Mana nak tutup ni? Cik nak tanya. Okey, boleh. Saya nak tanya sebenarnya untuk penulisan artikel ni berapa patah perkataan ya Cik? Sebab dalam soalan PP tu 1,500 dalam 2,500. Kalau dalam buku penyelidikan warna purple tu
1,500 je. Jadi yang mana satu cik? Dalam penulisan apa 2,500? Dalam soalan tu. Dalam soalan. Ikut yang dalam soalan. Dia cakap 2,500, 2,500. Tidak melebihi. 2,500 lah. Sebab sebenarnya saya terfikir juga dalam buku penyelidikan saya tengok 1,500. Saya cakap ringkasnya dah macam tulis abstrak sampai abstrak. Sebab yang saya tunjukkan semalam tu pun dah 1,000 dah. Nak tulis dapatan macam terhad. Tapi kalau 2,500 tu yang logik dia. Betul lah 2,500. Sebab biasanya artikel yang saya tengok panjang pun 8,000 ada, 8,000 patah perkataan ada. 7,000, 6,000 patah perkataan. Tapi dia tak sampai 10,000 lah biasanya. Bawah pada tu. Tapi untuk kamu 2,500 tu kira dah okey lah tu. Sebab 1,500 ringkas sangat. Tak sempat nak tulis apa-apa dah habis lah kan. Okey, kita guna yang 2,500 tu. Okey Saya nak buka yang satu lagi. Kejap. Siapa tanya tadi? Tak sempat. Saya cik. Sekejap. Tak perasan tadi. Siapa? Azian cik, Azian. Azian. Saya ingat Azian ni sebab drama kan, banyak berkaitan dengan teater lah. Ya cik. Azian dan 2-3 orang lagi. Saya tengok satu lagi. Kita bincang satu lagi. Encik, saya ada soalan. Okey. Untuk kata kunci abstrak tu memang kena 5 je ke Encik? 5. Kamu tengok yang saya kongsikan pada kamu tu, saya dah sebab kan Encik kan cakap letak dekat objektif yang paling terakhir kan. Jadi objektif saya kan hubungan. Jadi saya letaklah lagi satu kata kunci hubungan dalam abstrak. Okey, tak apa, letak je kata kunci tu boleh. Hubungan tu juga dalam abstrak ni kan. Dalam abstrak hubungan ni dia dah jadi macam bukan satu kita panggil apa, kita nak cakap analisis kita hubungan. Tapi bila kita letak dalam kata kunci hubungan, dia akan kita panggil apa, biasanya bagi saya bila orang buat kajian, dia akan jadi carian tu lain. Orang akan jumpa perkataan apa, hubungan tu berkaitan dengan perkara-perkara lain. Sebenarnya kamu nak cakap korelasi, hubungan korelasi tu kan. Jadi saya tengok tak perlulah hubungan, dia bukan satu istilah kita panggil apa, istilah bidang kajian kamu ni. Tapi kalau kita tengok istilah-istilah dia, didik hibur, ni bidang kita lah. Didik hibur, PDPP, bahasa Melayu, dan kita tengok kepada aspek kefahaman. Cuma sini saya masukkan juga keberkesanan. Sebenarnya saya fikir lagi ada perkataan lain tak yang lebih sesuai. Cuma bila tengok hubungan tu, dia bukan kepada bidang utama yang kita kaji tu. Okey, saya Mimi. Encik faham. Terima kasih. Okay. Sebenarnya kata kunci ni juga ialah kita bermain-main juga dengan kata kunci ni. Cuma kadang-kadang ada perkataan-perkataan dia jadi macam common, apa kita panggil perkataan tu terlalu asas kan. Hubungan ni memang perkataan yang ialah kita biasa guna, dia bukan bahasa-bahasa bidang tertentu. Okay, harap faham Ambil satu lagi jap. Saya ambil yang sambung yang Balkis semalam. Balkis pun baru hantar ni. Ambil lah yang Balkis, kena jadi contoh juga. Tapi saya tak baca semua lagi, saya tengok kepada ni lah, metodologi. Kamu terlibat dengan sukan ni hari ni kan? Okey, boleh nampak Jelas ke? Nampak jelas ke?
tengok jelas ke? Boleh buat tanda sikit kalau jelas. Okey, ni metodologi sama juga. Balkis kena gabungkan terus metodologi dia. Tak perlu pecahkan reka bentuk kajian, persamplan dan instrumen. Tapi kalau bercanggah dengan, sebenarnya dia tak ada masalah. Sebenarnya kamu nak pecahkan macam ni pun boleh juga. Pecahkan, cuma dia jadi berisiko untuk jadi panjang lah. Tapi kamu rujuk pada SV kamu. Kalau SV kamu nak pecahkan macam ni, tak ada masalah lah, ikut pada SV kamu. Okay? Untuk yang saya bagi kelas secara umum ni, cukup untuk 2 perenggan sahaja metodologi. Okay, kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif berbentuk deskriptif untuk meneliti kesalahan tata bahasa ini menurut. Okey, dah ambil, selesai. Ini selesai. Sampelhan data terdiri pada 27 murid tahun 6 sekolah rendah harian di Perak. Kita tak bagi tahu nama sekolah tu. Semua peserta berbangsa Melayu sebagai penutur natif. Instrumen ialah ni. Okey, ni kena italikan. Ni italikan. Buat macam ni. Ni italikan computer aid kualitatif data analysis software ni italikan, ini pun italikan bagi membantu proses pengukuran. Okey. Guna perisian ini kan okey. Nama saya sini lagi okey lah. Kemudian kali triangulasi, okey. Yang ni kena ada citation juga. Tak ada ke citation sini. Kesalahan kajian diperkukuh melalui triangulasi kaedah dan triangulasi teori. Ni kena ada citation. Banyak tak ada citation ni. Kemudian percayaan pula dijamin. Kita tak cakap dijamin. Tak ada orang jamin ni. Kepercayaan pula dilaksanakan ataupun dilakukan melalui proses intercoded agreement yang melibatkan seorang pakar. Okey. Dijamin ni ubah ayat dia. Okey. Ini pun buat satu perenggan je, tak perlu perincikan benda ni. Cuba kompreskan lagi ayat ni. Tak perlu buat dalam bentuk poin-poin macam ni. Kaedah pengumpulan, okey, kaedah data dikumpul melalui analisis dokumen. Data berbentuk ataupun terus je. Tak bagi tahu macam tu. Kita bagi tahu terus macam ni je. 27 karangan murid tahun 6 digunakan, iaitu melibatkan 27 karangan murid tahun 6 digunakan dalam kajian ini. Dan dimasukkan ke dalam perisian STI. Dah. Memang untuk dianalisis lah. Tak perlu dah cakap analisis. Kesalahan dikategorikan mengikut konsep gangguan tata bahasa dan kesalahan kode. Tema-tema terhasil dibandingkan untuk pengenal pasti pola kesalahan dominan. Dah cukup. Ayat dia macam tu. Kumpulkan, masukkan dalam ni semua. Kemudian dapatan. Cerita dapatan. Okey, masukkan grafik. Raja satu yang ni. Dia sebenarnya penulisan ni, bila kamu tulis dapatan, perbincangan ni untuk yang lain juga. Kamu jangan mulakan terus masuk grafik. Kamu kena guna ayat dulu. Cerita ayat dulu dalam satu perenggan, baru masuk grafik kamu. Jangan dapatan perbincangan terus masuk grafik. Dia jadi macam tergantung sikit. Ya, kita masukkan ayat penerangan dulu, kemudian baru masuk grafik. Macam itulah. Kemudian ayat penerangan masuk grafik. Ini mungkin dia grafik dulu, ayat penerangan. Ubah. Penerangan dulu, baru grafik. Baru rajah. Penerangan, rajah. Penerangan, rajah. Penerangan, rajah. Ini dah okey dah semua. Cuma perlu susun balik penerangan dan rajah, penerangan dan rajah. Macam tu. Okey. Ini cadangan. Dan semua cadangan. Kamu pisahkan kesimpulan, cadangan, implikasi. Kepilkan, buatkan dalam kesimpulan, cadangan, implikasi tu buat dalam 2 perenggan je. Kepilkan macam tu, tak perlu pisahkan banyak-banyak macam ni. Sebab kita nak lebih ringkas, padat. Macam tu. Okey, Balkis. Yang ni kamu kepilkan sekali. Masukkan macam mana saya nak tulis ni. Masukkan sekali.
Ada tak? Tak boleh. Tak apalah, kamu tengok tengok balik nanti. Kita nak conteng ni. Masukkan sekali sini. Ini masukkan sekali. Ini semua masukkan sekali. Buat dalam 2 perenggan je. Panjang sangat ni implikasi. Yang jadi tesis pula. Okey, kemudian kita tengok pula rujukan. Rujukan kalau tengok kepada yang kamu buat ni, International Journal of the Malaysia Work and Television. Okey, kalau ada di OI ni bagus ni. Tak ada di OI. Macam mana tajuk dia? Tajuk bahasa Melayu. Jurnal dia jurnal bahasa Inggeris Ada ke jurnal ni? Kesalahan ejaan jurnal Melayu. Okey, ni buku ni. Folder. Kalau buku macam ni lah, kamu tulis nama, tahun, ni tajuk buku, kita terus kepada penerbit dia. Buku agak senang sikit. Dan biasanya buku ni kita ada di OI juga, boleh masukkan di OI. Sebab buku-buku sekarang ni, ini memang kita tak beli pun ni buku ni, kita ambil dalam PDF semua ni. Ni ada di OI. Di OI ni yang perlu ada ni. Ni kejap ada di OI, kejap tak ada. Jadi macam kalau ada, masukkan. Yang ni dokumen standard kurikulum pentaksiran tahun 6. Bukan macam ni. Dia mesti Kementerian Pendidikan 2021, tajuk, kemudian barulah kementerian. Yang ni ubah balik ni. Ni kita rujuk balik penulisan rujukan. Rujukan dia, kalau rujukan rasmi macam ni lah, dokumen standard ni, kita kena tulis dulu. Biasanya kita tulis nama penerbit kan, nama penerbit, nama penulis. Tapi ni penulis dia tak nyatakan nama, dia terus kepada kementerian. Jadi kita masukkan nama kementerian lah, Kementerian Pendidikan ni. Tulis dalam ni, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekarang tak ada Malaysia, Kementerian Pendidikan. Tapi tengok pada buku tu lah. Buku tu Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia lah, titik tahun 2021, titik pula baru masuk tajuk. Dokumen standard, italikan, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Dah lebih lah pentaksiran. Titik barulah masuk balik kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. 2 kali tulis Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak apalah, format dia macam ni. Okey, yang lain pun sama juga. Rujukan untuk yang ni tulis macam ni nanti. Encik nak tanya. Kalau dia punya rujukan tu apa nama dia, penulis dia adalah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. So kita ambil yang kementerian ke bahagian tu dulu? Bahagian pendidikan kurikulum. Pembangunan kurikulum. BPK kan? BPK. BPK dah tu. Ambil bahagian pembangunan kurikulum, BPK tu. Tulis BPK kat depan ni, kemudian tahun, kemudian tajuk dia, kemudian baru masukkan Kementerian Pendidikan Malaysia belakang. Okey, faham. Terima kasih, Encik. Okey. Ni untuk dokumen-dokumen rasmi nanti. Dokumen rasmi ni biasanya kita jarang, kalau penulisan macam kamu ni berkaitan dengan pendidikan, kita banyaklah guna kan. Tapi biasanya kajian-kajian kita banyak guna artikel. Sebab tu kadang-kadang bila kita masukkan dokumen rasmi ni, kita agak pelik sikit. Saya pun jarang masukkan dokumen-dokumen rasmi ni. Okey, yang ni okey. Ini kena rujuk balik. Ada tak nama ni? Nanti saya semak balik ni. Saya semak satu-satu ada tak ni. Hasnah Awang. Ni memang kenal lah ni. Memang macam ni lah dia aja dia. Sri Saujana Marketing. Oh, ni memang saya kenal ni. Ini ada di OI ni.
1, 2 ada DOI. Ni Safia Karim, Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Ni ni tak italik ni. Ni kena italik. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ni. Kenapa jadi macam ni? Ni italik kan. Okey, ni okey. Analisis. Ni kenapa jadi panjang macam ni ya? Ni panjang-panjang ni. Ni. Okey, yang ni okey. Yang ni ada DOI. Tapi dia tak ada muka surat. E. Mungkin yang ni kot E ni. E muka surat dia ni. Okey. Dah ada muka surat dah ni kira. Yang ni teori relevant. International Conference. Okey. Language. Okey. Tugasan kamu masuk DOI. Cuba cari DOI nanti. Bagi kualiti lagi penulisan artikel kamu ni. Okey. Tu untuk yang Balkis punya. Okey, ada pertanyaan tak? Keseluruhan dah okey dah. Kata kunci ni teori kode karangan tata bahasa. Okey. Pengenalan penyataan masalah. Penyataan masalah. Itu perenggam terus. Pengenalan penyataan masalah, objektif, metodologi. Betul-betul penyataan masalah satu perenggan. Memang satu perenggan ya Balkis. Penyataan masalah saya tak baca tadi. Penyataan masalah buat 2 perenggan lah. Ringkas sangat ni. Ubah je sikit, tambah sikit je. Tak sini yang kedua, terus 2 perenggan. Okey, ada pertanyaan? Kalau ada yang nak tanya lagi, kita dah menghampiri 10.25. Secara ringkas berkaitan dengan penulisan artikel. Siapa yang dah siap boleh hantar. Saya semak nanti. Okey, dah tak ada kot. Dah selesai tu semua. Okey, cuma saya ringkaskan balik. Untuk pengenalan boleh 1 perenggan. Ni kelaziman lah. Penyataan masalah ni biasanya 2 perenggan. Ke saya cakap semalam 1 perenggan je. 1 perenggan nampak macam pendahuluan. Masuk paling kurang pun 2 perenggan lah. Tapi jangan sampai terlalu panjang. Okey, penyataan masalah 2 perenggan. Kemudian yang ni dah sesuai. Metodologi ni buat dalam 2 perenggan. Tak perlu poin-poin macam ni, 2 perenggan je. Metodologi juga kamu boleh masukkan grafik sebenarnya. Metodologi ni kamu boleh masukkan grafik. Kamu boleh lakarkan kita panggil apa? Alur proses kajian kamu tu. Boleh buat lakaran. Kemudian terus dengan dapatan dan perbincangan. Dapatan bincangan ni tak apalah panjang. Memang kita nak panjang pun yang ni. Kemudian kesimpulan, cadangan dan implikasi tu buat dalam 2 perenggan. Kemudian semak balik rujukan semua. Kalau buku, tajuk buku tu kena italikkan. Kalau jurnal, nama jurnal tu kena italikkan. Macam ni jurnal Melayu. Yang ni kena italikkan. Kena ada nombor siri, nombor kita panggil apa? Terbitan dia sebenarnya ni. Ni vol dan ni nombor siri dia. Kemudian ini muka surat. Ni DOI. Sekarang semua artikel-artikel dah ada DOI lah. Kita masukkan DOI tu. Ada artikel yang tak ada DOI dia, kamu masukkan
apa alamat laman sesawang dia. Okey, saya kira itu saja. Saya buka untuk pertanyaan kalau ada. Okey, mungkin tak ada pertanyaan. Kalau tak ada pertanyaan, boleh je tanya bila-bila masa saja. Oh, ada pertanyaan. Okey, boleh tanya. Encik nak tanya, kalau kan abstrak tu kan ada yang dibahasa kan, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Lepas tu kalau bahasa Inggeris tu dia termasuk dengan bilangan patah perkataan tak? Termasuk bilangan patah perkataan. Maksudnya abstrak untuk yang pertama 250 bahasa Melayu, yang kedua pun 250 juga bahasa Inggeris. Dia tak termasuk bilangan patah perkataan. Dia tak termasuk bilangan. Kiranya jadi 250 je lah. 250 je. Okey, terima kasih Encik. Okey, sama. Untuk abstrak, saya kira abstrak pun kamu dah jelas kan. Untuk tulis abstrak tu dia ada struktur untuk poin-poin apa yang perlu ada sebenarnya dalam abstrak. Kita tak ada keterangan dan kita tak ada citation dalam abstrak tu sendiri. Yang lain perlu ada citation. Pendahuluan perlu ada, penyataan masalah ada, metodologi ada, dapatan dan perbincangan pun ada. Dalam kesimpulan tak perlu ada. Selalunya tak perlu ada lah. Tapi ada juga saya tengok artikel yang tulis citation, kesimpulan. Tapi kelazimannya tak ada untuk kesimpulan. Okey. Siapa lagi ada sini? Hafiz ada sini. Muhammad Hafiz. Ini Muhammad Hafiz. Ya, Cik. Ada, Cik. Okey. Hafiz okey? Alhamdulillah. Okey je. Cik sihat je? Sihat. Okey, bagus. Muhammad Hafiz selalu tanya saya sihat ke tak. Harap saya sentiasa sihat lah. Cik handsome, Cik. Okey, terima kasih atas kata-kata manis tersebut. Sama-sama, Cik. Siapa lagi ni? Nak tengok nama. Sambil-sambil tu boleh tanya. Apa saja nak tanya boleh tanya. Kita tengok nama ni. Syuhailah ada. Ada Iman Khalis. Iman ada. Afifah ada. Afifah ni selalu nampak. Okey lah, saya kira dah tak ada soalan ni. Jadi saya kira kita tamat dulu sini. Kita jumpa pula pada kesempatan yang lain. Mungkin boleh kita bincang lagi berkaitan dengan artikel ni. Untuk penulisan artikel, ni permulaan untuk kamu tulis artikel. Lepas ni, bila kamu tulis tu, mungkin kamu boleh bincang dengan SV kamu untuk terbitkan di mana-mana. Sebenarnya artikel yang kamu buat ni pun akan diterbitkan nanti. Akan diterbitkan dalam satu buku lah. Buku, tak silap saya, buku dalam bentuk buku hard copy. Terjelas macam tu. Cuma dalam masa yang sama, sebenarnya kamu boleh terbitkan lagi artikel kamu ni di mana-mana jurnal, jurnal-jurnal yang percuma. Jadi lepas ni, siapa-siapa yang nak buat carian ataupun kamu nak imbas balik lepas 5 tahun kerja nanti, kamu nak imbas balik, kamu cakap, saya pernah dulu tulis, kamu type je tajuk kamu, ada dalam Google Scholar ataupun ada dalam internet lah, mudah untuk orang buat carian. Dan bila kamu rujuk balik, rupanya ramai dah cite penulisan kamu. Kamu boleh hantar ke mana-mana jurnal, mana-mana jurnal yang inilah
boleh bincang dengan SV masing-masing nanti. Tapi kalau ada perlukan bantuan, saya boleh bantu kamu untuk kamu terbitkan di mana-mana. Kira satu pencapaian yang besar juga sebenarnya kalau kamu terbitkan artikel ni. Sebab saya pun untuk terbitkan artikel waktu degree tak adalah pengalaman saya. Satu lagi mungkin saya boleh kata kat sini, artikel ni sebenarnya daripada satu tesis kamu tu, kamu boleh terbitkan lebih daripada satu artikel. Mungkin boleh terbitkan 2, 3, 4, 5. Kamu cerita tentang metodologi saja, kamu boleh terbitkan satu artikel. Cerita tentang objektif satu saja, boleh terbitkan satu artikel lagi. Kamu kalau ada 3 objektif, boleh terbitkan 3 artikel. Cuma yang saya ajar kamu ni, terus ambil objektif 3 supaya kita ada huraian yang panjang. Sebab kita nak huraian yang panjang berkaitan dengan dalam topik dalam skop dapatan dan perbincangan tu. Kita terus ambil objektif ketiga. Okey. Tak ada tu. Saya kira saya tamat sini dulu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus bersemangat untuk menulis. Semoga kamu mendapat ilmu baru daripada penulisan kamu ni sendiri. Jadilah seorang yang rajin membaca. Dalam masa sama, kamu sekarang bukan saja dilatih untuk rajin membaca, kamu sekarang juga dilatih untuk rajin menulis. Kerana kamu dah nak masuk kepada kita panggil golongan penyampai ilmu. Satu masa kita jadi pembaca kepada ilmu-ilmu. Kita baca je ilmu yang orang tulis, kan? Kita banyak jadi golongan pembaca. Satu tahap nanti kita yang nak cipta ilmu tu. Nak cipta ilmu tu macam mana? Kena jadi penulis lah. Bermula dengan penulisan artikel. Bila kita dah cipta ilmu tu sendiri, nanti orang akan baca penulisan kita. Jadi di situ kita maksudnya, kalau yang berniat kita panggil apa, penulisan yang baik lah, contohnya penulisan yang baik, mungkin dia akan dapat aliran pahala yang sentiasa berterusan hasil daripada penulisan-penulisan dia tu. Tapi penulisan yang bermanfaat lah, yang memberi manfaat untuk murid-murid kita di Malaysia ni dan di seluruh dunia nanti. Okey, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih semua. Terima kasih Cik. Bye. Selamat malam Cik. Hati-hati. Terima kasih banyak-banyak Cik. Terima kasih Cik.